Leo suka bermain dan membaca, tetapi dia sering berjaga hingga lewat malam. Keesokan paginya, dia berasa sangat letih dan murung. Di sekolah, Leo tidak dapat fokus pada lukisannya. Garis-garisnya goyah dan dia berasa mengantuk. Semasa rehat, dia terlalu letih untuk bermain dengan rakan-rakannya. Dia hanya memerhati mereka dari sisi. Pada suatu malam, ibunya, Maya, melihat matanya yang letih. "Leo, kenapa kamu begitu mengantuk?" dia bertanya dengan lembut. Leo merungut, "Saya ingin menghabiskan buku saya, Ibu." Maya menjelaskan, badan dan otak kita memerlukan tidur untuk mengecas semula. Seperti robot mainan anda, Robo memerlukan kuasa. Tidur membantu anda belajar, bermain, dan berasa gembira. Leo memikirkan idea ini. Malam itu, dia memutuskan untuk tidur lebih awal. Dia minum susu suam dan membaca cerita pendek yang ringkas. Dia membiarkan badannya berehat sepenuhnya. Keesokan paginya, Leo bangun dengan segar dan ceria. Di sekolah, dia dengan mudah melukis gambar yang cantik. Dia bermain kejar-kejaran dengan semua rakan-rakannya dengan banyak tenaga. Dia menyedari bahawa tidur yang nyenyak membuatnya berasa dan berprestasi jauh lebih baik. Ingat, tidur yang betul adalah seperti bahan api ajaib untuk badan dan minda anda. Ia membantu anda menjadi yang terbaik setiap hari. Apa yang membantu anda tidur nyenyak? Kongsikan tips anda di bawah. Jangan lupa untuk melanggan Malairpo untuk lebih banyak cerita inspirasi dan tekan butang suka.